Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Ziad. Ziad? Tak kena. Ziad. Nama saya Ziad. Sekarang saya bekerja di manager of Club Polo House. Bekerja lah? Bukan owner lah? Bukan. Bekerja je? Bekerja juga. Loki. And then saya asal daripada Cameron Highland. Cameron Highland. Kita panggil Malaysia. Yang nak pergi jauh kan. And trademark saya, duit bukan segalanya. Tapi dengan duit saya boleh membuat impianmu menjadi nyata. Oh. Impian siapa? Okey, siapa-siapalah. Anda yang paling ramai kat sini, anda tahu? Impian mana yang jadi nyata? Aduh. Takkanlah baju merun dah. Baju merun dah tak ke mana dah. Kan? Aduh. Okey, sila komen dulu. Rina rasa macam ada yang kurang lah dekat Syami. Dari segi pemakaian tu. Tak tahulah. Cuba angkat sikit. Apa tu? Yang atas tu. Yang putih tu. Mungkin kalau kemeja tu ada lambang polo ke, Ralph Lauren ke. Dia macam lain. Oh ada polo. Oh tak nampak. Cuba pose belakang jap. Baju tu macam kecil sangat. Sebab macam nak ikat mati. Macam tercekik je. Cari yang besar sikit. Tadi Rina cakap ada kurang kan? Bagiku Syami kau pakai apa pun tak ada yang kurang. Sempurna di mataku. Okay, Min. Macam betul lah apa yang Rina cakap tu kan. Ada kurang. Tapi yang kurang tu bukan dari segi baju. Tapi yang kurang tu aku. Tapi overall okey lah. Semak lah. Tak pernah nampak Ami pakai macam ni. Handsome. Syami tadi punya tagline tu tahu tuju dekat Pia. Sebab tadi walaupun pakai spek mata, Pia tahu yang Syami tu tengok Pia daripada jauh. Cuba buka spek, tengok. Okey, jadi untuk Ziad Mi. Ziad Mi. Sila posing 3 kali menghadap kamera. Alright, Ziad Mi, apa-apa Mi,